Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Ketua 4/1 akan membentangkan projek kami bagi kursus SPW 301 Perancangan dan Pengurusan Projek. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami, iaitu terdiri daripada saya sendiri, Siti Aisyah binti Basir. Seterusnya di sebelah kiri saya saudari Salasiah binti Sewa. Seterusnya saudari Cuma Elias Yuharida binti Yusuf, dan di sebelah kanan saya saudari Yusnizar binti Awang. Kami telah berbincang dan bersetuju membuka perniagaan kedai gunting rambut, iaitu Muslimah Hair Salon. Lokasi perniagaan kami terletak di 723W1 Bandar Business Park. Perniagaan kami merupakan perniagaan perkongsian yang terdiri daripada 4 orang rakan kongsi. Waktu beroperasi Muslimah Hair Salon iaitu pada hari Isnin hingga Sabtu pada jam 9 pagi hingga 9 malam, manakala pada hari Ahad 10 pagi hingga 7 malam. Seterusnya, kenyataan permasalahan. Kami juga telah menghadapi masalah sebelum, semasa dan selepas perniagaan kami dijalankan. Masalah yang pertama kami hadapi iaitu masalah modal, di mana modal yang diperlukan adalah sebanyak RM50,000 dan kami telah bersetuju untuk mengeluarkan modal sendiri, iaitu masing-masing menyumbangkan RM7,500. Manakala kami juga menerima bantuan daripada keluarga sebanyak RM5,000 masing-masing. Masalah yang kedua iaitu masalah untuk mendapatkan lokasi perniagaan, di mana kami mendapati lokasi perniagaan di Sungai Dua telah mempunyai salon, dan kami telah bersepakat untuk membuka perniagaan kami di tempat yang lebih strategik, iaitu di Bandar Business Park. Masalah yang seterusnya ialah masalah untuk mendapatkan bekal, iaitu untuk mendapatkan bekal seperti shampoo. Masalah yang seterusnya adalah masalah pelanggan, di mana kami merupakan sebuah perniagaan yang baru beroperasi. Agak sukar untuk meyakinkan para pelanggan untuk mendapatkan perkhidmatan kami. Namun dengan mutu dan perkhidmatan yang kami tawarkan, kami yakin akan dapat menarik pelanggan untuk datang ke kedai kami. Masalah yang seterusnya adalah masalah persaingan. Persaingan merupakan perkara biasa dalam perniagaan. Kami merasakan ini adalah merupakan persaingan yang sihat, di mana kami dapat meningkatkan mutu perkhidmatan dari semasa ke semasa. Seterusnya, misi projek. Misi projek kami adalah untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum, di mana kami juga memberikan perkhidmatan yang memuaskan kepada pelanggan kami, di mana slogan kami, kepuasan anda, kepuasan kami. Seterusnya, objektif projek. Menyediakan perkhidmatan kepada pelajar USM dan penduduk setempat sebagai alternatif kepada golongan muslimah, menyediakan peluang pekerjaan kepada diri sendiri dan masyarakat, dan yang memperolehi keuntungan yang maksimum, dan yang terakhir menjadi usahawan contoh dan berjaya. Siapa yang akan memperoleh faedah daripada projek ini iaitu pengurus projek, iaitu kami dapat mempelajari cara-cara untuk menguruskan projek. Orang ramai dan masyarakat juga dapat memperoleh faedah melalui projek yang kami jalankan ini. Manakala apa faedah projek yang akan diperolehi, iaitu kami akan memperolehi keuntungan yang maksimum dan dapat meningkatkan mutu perkhidmatan serta mewujudkan persaingan yang sihat. Jenis perniagaan dan jenis projek. Jenis perniagaan iaitu perniagaan yang kami jalankan adalah perniagaan perkongsian, di mana terdiri daripada 4 orang rakan kongsi dan segala keputusan mengikut peruntukan akta perkongsian. Jenis projek. Projek kedai gunting gambar ini adalah merupakan jenis projek kekal. Seterusnya saudari Salasiah akan membentangkan kajian pasaran. Terima kasih. Seterusnya saya akan membentangkan kajian pasaran. Di sini kami telah menggunakan 4 kaedah, iaitu pemerhatian, temu bual, soal selidik dan juga mencari maklumat melalui pembacaan.
Daripada berpandangan kepada carta dan graf ini, kami mendapati bahawa seramai 50 responden yang kami kaji, iaitu terdiri daripada pelajar-pelajar USM dan penduduk setempat, telah memberikan maklum balas dan pendapat mereka mengenai kedai kami. Carta pie ini pula menunjukkan maklum balas yang diterima daripada responden. Daripada maklumat yang kami perolehi, didapati bahawa peratusan yang tertinggi adalah sebanyak 7.5% responden telah memberikan maklum balas yang positif. Di samping itu juga, kami telah meminta responden untuk memberikan cadangan untuk menarik lebih ramai pelanggan ke kedai kami. Antaranya adalah seperti menawarkan kadar diskaun kepada pelajar USM, memberi keahlian kepada pelanggan tetap, dan juga sentiasa mementingkan sikap mesra pelanggan. Ini pula adalah peta lokasi projek, iaitu terletak di Sungai Dua di bangunan Vanda Business Park. Dan ini pula adalah pelan kedudukan bangunan tersebut yang terdiri daripada 2 tingkat dengan dilengkapi kemudahan lift untuk orang ramai. Dan ini pula seterusnya gambar menunjukkan kemudahan meletak kenderaan yang mencukupi dan selamat. Dengan adanya deretan kedai seperti Nasi Kandar Pelita, Cyber Cafe dan minimarket, serta kedudukan kawasan yang strategik, mampu menarik lebih ramai pelanggan ke kedai kami. Dan gambar ini pula menunjukkan pandangan hadapan dan belakang kedai. Dan seterusnya adalah ruang kedai dari sudut hadapan dan juga dari sudut belakang. Seterusnya, rakan saya Ismizal akan menyambung. Okey, saya akan menyambut tentang lokasi dan saiz projek. Tapak projek ini adalah bertempat di premis perniagaan Bandar Business Park. Keluasan kedai ini adalah 796 meter persegi. Kedai kami adalah di alamat 723W1. Dan seterusnya saya akan membincangkan tentang struktur pembagian kerja. Yang terdiri daripada pengurus besar iaitu Siti Aisyah binti Yahya Basir, bahagian kewangannya Salahiyah binti Sewa, di bahagian pentadbiran Cuma Yuhadi Terisuk, dan di bahagian pemasaran saya sendiri. Okey, seterusnya kerja-kerja yang dibuat di bahagian pengurus besar, iaitu mengurus perjalanan operasi kedai, membuat penyediaan, memisahkan barang-barang yang ditempah sebagai penggunting rambut. Di bahagian kewangan pula, menguruskan tentang kewangan, membuat pembayaran gaji untuk rakan kongsi, juga sebagai penggunting rambut. Di bahagian pentadbiran pula, merekod, menyimpan dan memastikan segala maklumat, memastikan bekalan dan peralatan mencukupi, memastikan tempahan mengikut keperluan, juga sebagai penggunting rambut. Di bahagian pemasaran pula, berperanan untuk membuat promosi, menarik perhatian pelanggan, mencari pasaran, mencari pembekal dari masa ke semasa, dan juga sebagai penggunting rambut. Okey, seterusnya akan disambung pula oleh Syuma. Seterusnya saya akan membentangkan tentang keperluan sumber. Keperluan sumber yang pertama ialah sumber manusia, di mana kami sendiri bertindak sebagai pekerja. Keperluan sumber yang kedua ialah dana, di mana kami memerlukan dana sebanyak RM50,000 untuk membuka muslimat SME ini. Dan keperluan yang ketiga ialah peralatan, iaitu kami memerlukan peralatan seperti meja, kursi dan juga peralatan untuk menggunting rambut. Dan keperluan sumber yang terakhir ialah maklumat, di mana kami boleh membolehi maklumat melalui laman web dan juga melalui majalah berkenaan dengan perkembangan fashion rambut terkini. Kami juga melaksanakan sistem pengawalan untuk memastikan projek kami berjalan dengan lancar. Sistem pengawalan di sini iaitu satu proses menilai prestasi organisasi dan membuat pembetulan jika perlu agar matlamat dapat dicapai dengan berkesan. Antara sistem pengawalan yang dilakukan ialah pertama, pemantauan terhadap kehendak pelanggan, iaitu kami akan mengambil kira aduan daripada pelanggan berkenaan dengan mutu perkhidmatan kami. Kedua ialah melalui struktur pembahagian kerja, iaitu setiap rakan kongsi akan memainkan peranan masing-masing berdasarkan kepada jawatan yang dipegang. Seterusnya ialah anggaran belanjawan atau kos projek. Anggaran belanjawan untuk kos projek merangkumi tapak, iaitu sebanyak 19,290 untuk bahan binaan atau bahan binaan dan upah untuk pembasuhan sebanyak 2,000, untuk pengurusan 2,400, untuk peralatan dan kelengkapan 10,125, untuk pentadbiran 3,520, untuk kos-kos lain 1,500,
dan anggaran keseluruhan projek kami ialah 40,435. Seterusnya ialah penerimaan modal atau dana. Kami membolehi modal atau dana melalui dua sumber, iaitu rakan kongsi, di mana setiap rakan kongsi akan mengeluarkan simpanan masing-masing berjumlah 7,500 dan jumlahnya ialah sebanyak 30,000. Kedua ialah melalui kaum keluarga, iaitu setiap kaum keluarga akan menyumbangkan sebanyak 5,000 dan jumlahnya ialah 20,000. Dan gabungan kedua-dua sumber ini, maka kami boleh memperoleh sebanyak 50,000. Kami tidak melakukan pinjaman kerana memandangkan peniagaan kami ini hanyalah kecil saja. Ini kawan saya akan. Seterusnya saya akan menerangkan tentang faktor pemilihan kedai. Kedai ini dipilih kerana kemudahan infrastruktur yang disediakan, tempat meletak kereta yang selamat, berdekatan kedai makan seperti kedai makan nasi kandar kereta, berdekatan dengan perumahan penduduk setempat, juga berdekatan dengan Universiti Sains Malaysia. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kemudahan yang bakal kami sediakan di dalam kedai ini. Pertama sekali, tempat menunggu yang selesa, bilik bawah dingin, layanan yang menarik, bahan bacaan juga disediakan, suasana dalam kedai yang amat selesa dan kemudahan lain seperti bilik air dan water cooler. Seterusnya kita akan dapat lihat pelan susun atur perabot di dalam kedai ini. Dan seterusnya akan dipaparkan pula pelan lokasi untuk kemusliman Hezlul. Dan seterusnya di sini dipaparkan jadual-jadual projek untuk Muslimah Hezlul. Pertama sekali adalah jadual aktiviti bagi projek ini yang terdiri daripada 13 aktiviti. Seterusnya jadual perangkaian tentang cadangan projek kedai Muslimah Hezlul. Dan seterusnya raja-raja kaedah jalan kritikal yang menyebabkan perjalanan operasi Muslimah Hezlul. Seterusnya saya menutup pembintangan ini dengan serangkap pantun. Baik-baik bertayung basah, bimbang nanti jatuh diperigi. Hadap bertemu pasti berpisah, panjang umur bertemu lagi. Sekian, terima kasih.